Pakcik Ismail, umur sudah 75 tahun. Rumah lama, cantik lagi rumahnya. Ini adalah Kampung Gumut, Kalumpang, Hulu Selangor. Pokok durian, manggis dan bermacam lagi. Waktu pagi di sini tenang dan menamaikan. Rumah asalnya daripada sini hingga ke sini sahaja. Dan setelah lama dibina, disambung daripada tengah sampai ke hujung sana. 100 tahun lebih menggunakan cat minyak untuk memelihara rumah kayu. Sekarang ini kosnya tinggi. Boleh lepak, bawa rumah santai, minum kopi o panas, makan biskut kering. Kayu dahan pokok manggis dipotong sebegini. Kena korbankan sebab menjadi penghuninya adalah tupai. Dari pokok manggis meloncat ke pokok durian dan memakan buah durian. Hakikatnya rezeki dikongsi bersama. Bersih halamannya di bahagian belakang dan di bahagian hadapan rumah. Di Kampung Gumut banyak rumah kayu yang masih mengekalkan ciri-ciri tradisionalnya. Pokok buah kristal, kalau di Sarawak meriah buahnya dijual, rasanya sedap. Majoriti penduduknya adalah orang-orang Rawa. Kuala Lumpur 71 km menuju ke arah sana. Ke sana menuju ke Tanjung Malim. Jalan lama. Inilah dia homestay Pak Yanoi. Masuk ke dalam sana. Suraunya, pokok kelapa. Bawa lagi jalan-jalan meninjau kampung ini. Rumah sebegini semasa cuti perayaan Aidilfitri, Aidiladha, mengacau dodol dan rendang. Ada pokok ciku. Ini adalah suasana yang mengasyikkan. Pakcik Hamzah menyapu di halaman rumahnya. Rajin mengeluarkan peluh di usia sebegini. Menyihatkan badan. Bunga kertas, limau kasturi, buluh lemang. Nak buat lemang, ambil sahaja di belakang rumah. Limau purutnya, itu adalah keistimewaan bila tinggal di kampung. Senduduk, pucuknya bagus untuk menghentikan darah gigitan pacat. Oh, wangi. Ini pokok kayu manis. Pertama kali jumpa di daerah Hulu Selangor. Ditanam berhadapan rumah. Tak kedekut ilmu. Bagus perkongsian dari pakcik ni. Bunga kantannya rendang, redup berada di bawah pokok ini. Santai. Bawah rumahnya memelihara kucing. Banyak ekor. Rumah saya, rumah kampung juga. Bila makcik membuka tingkap, teringat arwah mak memanggil dari tingkap. Ipoh 135 km. Terus ke sana. Rumpun buluh masuk ke lorong yang ada di sini. Nenasnya 2 buah rumah kayu lama lagi. Kaktus, rumah batu, pondok menunggu bas. Yang ini pun cantik juga. Pokok pinangnya rambutan. Dan di akhirnya singgah di warung Kak Ruslina. Minum pagi di sini. Orang kampung. Kuih muihnya, makanan dekat sini sedap. Mi kari, lontong dan bermacam lagi. Tidak lupa juga airnya, kopi o dan teh o panas free flow. Inilah dia Kampung Gumut Kalumpang dalam daerah Hulu Selangor. Tenang dan menamaikan. Ciao.